Mari lihat dan dengar. Zuriat Raja Suran dalam Sulalatus Salatin. Okey, kali ini kita nak selami satu mitos yang sangat-sangat epik dari Sulalatus Salatin. Ini dia, kisah Raja Suran yang memang luar biasa. Jadi, persoalannya, sejauh mana seorang raja sanggup pergi demi legasinya? Bagi Raja Suran, jawapannya sampai ke dasar laut. Jom, kita bongkar kisah yang menakjubkan ni yang bermula bila seorang raja seolah-olah terperangkap antara dua dunia. Cerita kita ni, ia tak bermula kat darat macam biasa, tapi jauh di bawah sana, di dasar laut. Di sinilah Raja Suran bukan setakat turun, tapi dia siap bina keluarga diraja yang baru di alam lautan. Tapi kan, lama-kelamaan, syurga bawah air ni mula rasa macam penjara pula dalam fikiran dia. Dia mula risau, apa kesudahan anakku diam di bawah bumi ni? Macam mana aku nak bawa dia keluar? Keresahan dia tu sangat mendalam. Semua sebab dia fikirkan pasal nasib anak-anak dia kat dunia atas. Tengah dia buntu-buntu fikir pasal dilema ni, tiba-tiba satu penyelesaian muncul. Dan ia datang dari alam ghaib. Dan yang muncul tu, bukan calang-calang makhluk tau. Ini Raja Jin Asmaghiyah Peri sendiri. Satu entiti yang sangat berkuasa. Dan yang paling penting, dia kenal Raja Suran dan dah bersedia nak tolong. So, Raja Suran pun buat satu permintaan yang sangat spesifik, iaitu 3 mahkota sakti. Kenapa? Sebab mahkota ni akan jadi bukti, jadi tanda yang anak-anak dia ni adalah dari zuriat Iskandar Zulkarnain yang agung. Bukan biasa-biasa tu. Raja Jin tu pun tunaikanlah. Dia ambil mahkota-mahkota tu dari perbendaharaan legenda Raja Sulaiman dan serahkan pada Raja Suran. Lepas dia dapat simbol-simbol berkuasa ni, Raja Suran terus amanahkan pada bapa mertua dia. Dia minta bapa mertua dia berjanji, bila anak-anaknya dah cukup dewasa nanti, hantarlah mereka ke dunia atas. Okey, legasi anak-anaknya dah terjamin. Sekarang, tibalah masanya untuk Raja Suran sendiri kembali ke dunia asalnya di darat. Lepas satu perpisahan yang memang sedih dan mengharukan, Raja Suran dihadiahkan seekor kuda mitos yang hebat. Namanya Farasul Bahri. Kuda ni bukan kuda biasa. Ia kuda sembrani ajaib yang boleh berlari laju di atas permukaan air. Bayangkan tu. Maka dengan menunggang kuda ajaib inilah Raja Suran muncul dari laut. Dan rakyatnya yang dah lama tunggu tu, bukan main gembira lagi. Yang paling menarik kat sini, cara diorang pancing kuda tu ke darat. Bijak betul. Diorang guna seekor kuda betina. Senang je kuda ajaib tu ikut, sekali dengan raja dia sekali. Baik, bila dah selamat sampai ke darat, Raja Suran tak buang masa. Dia terus bertindak untuk pastikan kisahnya yang luar biasa ni takkan hilang di telan zaman. Macam mana dia buat? Mula-mula, dia panggil semua jurutulis dan tukang. Lepas tu, dia suruh ukir seluruh kisah dia kat alam bawah laut tu pada satu tugu batu. Tak cukup dengan tu, dia tanam sekali harta yang sangat banyak dengan batu tu. Dan akhir sekali, dia buat satu ramalan untuk keturunannya. Jadi nampak tak? Dia bukan sekadar tulis cerita, tapi dia tengah cipta satu kapsul masa yang penuh dengan sejarah, harta dan takdir. Dan ramalan tu berbunyi macam ni. Pada akhir zaman kelak, akan ada seorang anak cucuku yang akan jumpa harta ni dan dialah raja yang akan menaklukkan segala negeri di bawah angin. Dia kaitkan terus legasi dia dengan pemerintah teragung rantau ni pada masa depan. Satu langkah yang sangat strategik. Dan untuk tunjukkan lagi kehebatan dia, Raja Suran kemudiannya bina kota Bijaya Negara. Cuba dengar ni, temboknya dari batu hitam 7 lapis, pintu gerbangnya dari besi bertatah emas permata. Dalam kota tu ada 7 buah gunung, ada tasik yang luas, sampai gajah pun tak nampak kat seberang. Ada pulau dengan macam-macam jenis buah dan bunga, hutan diraja pun ada. Ini bukan sekadar kota, ini satu keajaiban, gabungan kejuruteraan dan alam semula jadi. Okey, jom kita beralih ke generasi seterusnya nak tengok macam mana cerita ni berkembang. Sebab, bila keluarga Raja Suran makin besar, konflik baru pun mula timbul. Raja Suran bahagikan kerajaan darat dia kepada 3 orang putera barunya. Tapi, pembahagian ni tak adil. Jauh sekali dari sama rata. Putera sulung, Citram Shah, dapat negeri kecil je. Yang tengah, Paladutani dapat Amdan Negara. Tapi yang bungsu, Nilamanam, dia dapat Kota Agung Bijaya Negara. Anugerah paling besar diberi pada yang paling muda. Dan inilah
yang membawa kepada tragedi. Putera sulung Chitram Shah sebab rasa tersisih dapat kerajaan paling kecil, dia pun nekat nak cipta takdir sendiri. Dia kumpulkan 20 kapal perang berlayar nak tawan negeri-negeri lain. Tapi malangnya, di Laut Selbu, taufan besar melanda. Seluruh armadanya hancur, cita-citanya terkubur di lautan. Dan yang menariknya kan, penulis asal Sulalatus Salatin sendiri mengaku yang kisah Raja Suran ni, kalau nak cerita penuh, boleh jadi sepanjang epik hikayat Hamzah. Maknanya, apa yang kita dengar ni cuma serpihan kecil je. Kisah asalnya jauh lebih besar dan sengaja diringkaskan. Jadi, semua serpihan epik ni tinggalkan kita dengan satu persoalan besar. Kenapa budaya purba rasa ia begitu penting untuk cipta satu kisah pengasas yang gabungkan dunia manusia dengan alam magis, alam gaib, malah alam bawah laut? Dan apa yang ia cuba sampaikan pada kita tentang sifat sebenar kuasa dan legasi? Sesuatu untuk kita fikirkan bersama.